Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kemahiran kita yang seterusnya adalah menukar nombor bercampur kepada bentuk peratus dan sebaliknya, iaitu peratus pula kepada nombor bercampur. Okey, sebelum tu kamu kena hafal dulu jadual pertukaran unit ni. Cikgu akan bagi gambar ni dalam Telegram. Kamu boleh print ataupun salin. Okey, ni bukan setakat untuk pecahan dan peratus je. Ini merangkumi semua pertukaran unit dalam matematik. Ada perpuluhan, peratus, juta, jam ada, panjang, jisim dan isi padu. Boleh guna ni sampai tahun 6 nanti. Tolong salin dan hafal. Okey, kemahiran yang pertama, tukar nombor bercampur kepada peratus. Tukar nombor bercampur kepada peratus. Sebelum ni dah belajar nombor bercampur tu adalah pecahan. Contoh macam ni. 2, 1/2. Ni nombor bercampur. Peratus adalah contoh 30%. Okey, cikgu akan tunjukkan kaedah macam mana kita nak tukar nombor bercampur menjadi peratus. Kaedah pertama dan kedua. Okey, kat sini cikgu dah ambil sedikit daripada jadual yang tadi yang kamu kena hafal tu. Okey, kerana kita nak gunakan untuk kaedah satu. Kaedah kedua kita tak akan guna jadual ni. Tapi dia memerlukan jalan kerja yang sedikit panjang. Jadi, kamu boleh pilih mana-mana kaedah yang kamu selesa nak pakai. Okey, cuma kaedah pertama ni perlu hafal. Kaedah kedua, emergency lah kalau tak hafal. Tapi jalan kerja dia agak panjang tapi menghasilkan jawapan yang sama. Okey, kaedah yang pertama ni kita terus tukar. Kaedah kedua menggunakan darab dan bahagi. Okey, contoh soalan 2, 3/5. Kita nak tukar dia kepada berapa peratus? Okey, kaedah yang pertama 2, 3/5. Okey, kita nak pisahkan dia. 2 dengan 3/5. Ingat, bila 2 ni adalah 200%. Kalau 1, 100%. Kalau 5, 500%. Sekarang tinggal 3/5 je kita nak tukar. Okey, jadual kat sebelah sini tak ada 3/5. Tapi kita ada 1/5. Okey, kita boleh gunakan dia menjadi 3/5. Bagaimana? 3/5 adalah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5. Okey, 1/5 kat sini 20%. Tambah 20%. Tambah 20%. Jadi berapa? 60%. Jadi kita gabungkan 60 dengan 200 menjadi 260%. Okey, memang mudah. Dengan syarat kamu hafal. Okey, kaedah yang kedua. Kita akan jadikan dia kaedah data. Okey, 2, 3/5 data darab tambah. Okey, 5 darab 2, 10 tambah 3, 13/5 darab 100%. Kenapa darab 100%? Sebab nak tukar jadi bentuk peratus. Okey, 13 darab 100, okey, 1300 bahagi dengan 5. Okey, 1300 kamu kena bahagi dengan 5. 5, 2, 10, 36, 30, 0. Okey, jangan lupa tanda peratus. Okey, jawapan dia tetap sama, 260%. Sama. Tapi cuma kaedah yang berbeza. Terpulang kamu nak guna yang mana. Yang penting mesti betul. Okey, kita cuba soalan yang kedua. 1/2 nak tukar menjadi berapa peratus? Okey, kaedah terus ataupun kaedah bahagi. Okey, 1/2. 1 kita dah tahu. 1 tadi adalah 100%. 1/2 berapa? Tengok jadual. 1/2 adalah 50%. Okey, jadi gabungkan saja menjadi 150%. Kaedah yang kedua. 1/2. Data. 3/2. Darab 100%. Okey, 3 darab 100, 300. Bahagi dengan 2. 1, 2. 1, bawa turun 10 bagi 2, 5. 10. 0. Okey, jangan lupa tanda peratus. Nampak? Jawapan dia tetap sama.
Okey, 150%. Okey, sekarang kita nak patah balik pula. Tadi nombor bercampur pergi peratus, sekarang mesti tahu tukar peratus kepada nombor bercampur pula. Okey, bila dah pergi, mesti tahu cara nak balik. Okey, ada dua kaedah yang cikgu akan tunjukkan cara tukar peratus pada nombor bercampur. Kaedah yang pertama, kaedah terus tukar. Kaedah yang kedua, kita nak pecahkan nanti. Terpulang pada kamu. Mana kamu selesa. Okey, kaedah yang pertama, kita nak tukar 120% ni, okey, menjadi nombor bercampur, iaitu kita tak tahu dia apa per apa. Apa per apa. Okey, kaedah dia agak mudah, senang je. 120% maksudnya 120 per 100. Okey, boleh potong. 0 1 kat bawah, 1 kat atas. Yang ni, sifar yang ni tak ada kawan, jangan potong. Okey, dia ada kawan je boleh potong. Dia menjadi 12/10. 12/10 bukanlah nombor bercampur. Dia adalah pecahan tak wajar. Okey, belum dapat jawapan akhir. Boleh kecilkan lagi, nombor ni agak besar. Okey, sifar 2. 12 bagi 2, 6. Ini 5. Okey, 6/5. 6/5 masih belum nombor bercampur. Okey, apa nak buat? 6 bahagi 5. Okey, 5, 1. Okey, jadi jawapan dia 1, 1/5. 1, 1/5. Okey, ini jawapan dia. Kaedah yang kedua, cikgu masih guna soalan yang sama, 120%. Kita nak tukar kepada nombor bercampur. Yang ni kita kena asingkan ataupun pisahkan. 120% sama dengan 100% tambah 20%. 100% kita dah tahu dia adalah 1. Kalau 200% dia adalah 2. Jadi dah selesai. Kita kena selesaikan ni saja. 20/100. Potong 1. Potong 1. Okey, 2/10. Kita boleh kecilkan. Sifar 2. 1/5. Jadi gabungkan. 1, 1/5. Jawapan masih sama. Cuma kaedah yang berbeza. Okey, latihan kamu pada hari ini. Okey, kamu jawab soalan pada buku fokus jenior, muka surat 36 dengan 37, soalan 1 hingga 14. Mana-mana soalan yang tak faham, kita bincang di Telegram. Okey, terima kasih.